Hadis ni nak bagi tahu kesabaran tu ada pahala. Mengharapkan pahala pun bagus. Mengharapkan pahala. Bila kita sabar, kita harapkan pahala, itu satu benda yang tidak dilarang oleh syarak. Sebab tu dalam hadis yang dulu kan, Nabi SAW kata apa? Kepada Zainab yang anak dia tengah nazak tu, fal tasbir wal tahtasib. Nabi hantar utusan kat Zainab. Nabi suruh bagi tahu pada Zainab, hendaklah dia sabar dan hendaklah dia mengharapkan pahala atas musibah ni. Mengharapkan pahala bukan satu benda yang dilarang dalam agama. Ia tidak menafikan keikhlasan. Bahkan ia menunjukkan seseorang itu mengharapkan kepada Allah. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu kerana Allah, bukan kerana nak dapatkan habuan selain pada Allah. Itu ikhlas. Jadi kalau kita harapkan pahala, itu tak menafikan ikhlas. Sebab ada sebahagian yang kata, kalau kita harapkan pahala, maksudnya kita tak ikhlas. Kenapa harap pahala tak ikhlas? Harapkan pahala kan daripada Allah. Mana ada manusia lain boleh bagi pahala? Kan? Boleh saya kata, siapa tolong saya tuan-tuan, saya akan bagi pahala berganda-ganda kat tuan-tuan. Saya pun keluarkan daripada poket saya nak ambil pahala ni. Tak ada. Saya tak boleh bagi pahala. Tuan-tuan tak boleh bagi pahala. Nabi pun tak boleh bagi pahala. Yang bagi pahala siapa? Yang bagi pahala Allah. Jadi bila kita mengharapkan pahala, pahala tu memang datang daripada Allah, maka kita mengharapkan daripada Allah. Maka itulah ikhlas. Tapi adakah syarat seseorang yang beramal baik nak dapatkan pahala kerana harapkan pahala? Tak semestinya. Tapi selagi mana dia beramal baik itu kerana dia nak taat pada Tuhan, walaupun dia tak tahu spesifik apakah pahala daripada amalan baik dia tu, dia tetap dapat pahala. Kan? Kadang-kadang dia buat sesuatu, dia tahu benda tu baik, tapi dia tak tahu pun ada ganjaran spesifik, tapi dia buat juga sebab dia tahu benda tu baik. Dan dia mengharapkan pahala pada Allah, bukan pahala yang spesifik, pahala umum. Sedangkan pada benda tu ada pahala spesifik, dia dapat pahala. Tak syarat ihtisab ni. Yang penting dia buat sesuatu kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi sebenarnya manusia tak boleh dipisahkan daripada mengharapkan balasan ni. Kerana itu sifat manusia. Kan? Kenapa kau buat benda ni? Kerana nak bagi Allah sayang aku. Kenapa kau nak Allah sayang kau? Kerana nanti dia bagi ganjaran baik pada aku. Kan? Itu tabiat manusia. Baik.